Jadi maksud dia kalau ikutkan memang ikut tertib kan sama macam kalau dia belajar tafsir pun macam tu keadaan mereka. Macam yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah dalam mukadimah tafsir beliau dan Ibnu Katsir sebut dalam masalah tafsiran Al-Quran. Bila ditanyakan apakah jalan tafsir yang paling baik, kan disebutkan Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in. Dia sebut macam tu sebab tertibnya inilah cara ilmu Islam ni diterima. Okey. So memang itu juga pegangan sebenar pada para imam empat. Okay? Maka mereka dengan itu menjauhi akan keinginan diri sendiri, hawa nafsu. Pendapat semata-mata yang tidak maksum. Kerana ia datang, kerana telah datang nas-nas yang melarang daripada perkara itu. Mungkin ada antara hadis dia. Hadis ni dipercanggahkan. Setengah para ulama dhaifkan. Tapi realitinya perbuatan para sahabat sedemikian. Man qala fil Quran bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Barang siapa berkata tentang Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah tersalah sekalipun dia betul. Sekalipun dia betul, dia tersalah. Dia jadi bila nak fahamkan perkara ni, Ibnu Katsir rahimahullah dan mukadimah tafsir beliau, dia jelaskan macam mana boleh orang tu cakap benda tu dia salah walaupun dia betul. Dia kata contoh macam kes orang-orang yang melihat dan kes masalah zina. Kalau orang tu datang bawa kes ke mahkamah tanpa 4 saksi. Kan memang dia nampak betul orang tu berzina, tapi dia bawa ke mahkamah tanpa. Fa illam ya'tu bisyuhada. Kenapa Allah kata kalau mereka tak datang bawa saksi, fa ulaika indallahumul kadhibun. Mereka Allah Taala adalah pembohong. Walaupun dia nampak. Syarat mesti 4 saksi. So kalau orang tu datang walaupun dia nampak sekalipun tapi tak bawa 4 saksi, di sisi Allah Taala dia penipu. Macam kisah lah. Walaupun betul sekalipun, tapi kalau bukan dengan panduan dalil, anda tetap salah. Itu sudut asal jangan berkata tanpa dalil. Okey, baik. Adapun sumber kedua, itu sunnah, maka ia adalah penjelasan bagi Al-Quran dan penafsiran bagi apa yang disimpulkan atau dirumuskan dalam Quran. Macam datang dalam firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 44. Ini sering kalau anda kata ada orang kata pada anda, Quran dah cukup, kenapa nak kena ada hadis? Kenapa Quran kena hadis? Sedangkan Quran tu kalamullah. Kenapa perlu pada yang lain? Maka kata pada mereka, Allah Ta'ala sendiri firman dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Sorry, saya cakap laju. Okay. Allah Ta'ala katakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun padamu hai Muhammad, dzikr itu Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Supaya kau jelas kepada manusia apa turun pada mereka. Maksudnya memang Nabi ni adalah penjelas. Dengan terang-terang Allah Ta'ala isytiharkan macam tu dalam Al-Quran. So whoever tak agree dengan Nabi dijelaskan Al-Quran, dia tak agree dengan Quran juga lah. Walaupun dia kata kononnya ayat dia, kita nak Quran. Quran punya kata-kata kita patuh. Tapi Quran kata, Nabi datang penjelas, awak tak ikut. Kenapa? Ini sudut kadang-kadang dilagakan, saja dilagakan. Banyak kumpulan sesat macam tu. Dilaga Quran dengan sunnah. Kata Quran betul ke hadis betul? Itu bukan cara benar dalam masalah pemahaman. Dan di sisi para ulama imam yang 4, diorang menggabungkan di antara dua sumber tadi. Dia tak pernah asingkan. Pengasingan ni berlaku pada ahli bid'ah. Dia kata Quran beritahu A, hadis kata B. Mana betul? Dia kata mana betul tu untuk supaya kita ragu-ragu lah. Cara mereka ni untuk supaya last kali hadis datang, dia tolak. Nak tolak semua hadis tapi mainkan dengan satu tajuk. Ini kebiasaan yang berlaku lah. Sebab tu bagi mereka pasal Nabi adalah penyampai bagi Al-Quran Karim. Dan Quran Allah Ta'ala sendirinya nyatakan sedemikian. Maka sunnah ni satu juzuk daripada Al-Quran. Sunnah adalah satu juzuk daripada Quran, iaitu kedudukan satu duduk. Dia bukan Quran, tapi kedudukan dia satu juzuk daripada Al-Quran. Pasal dia mesti ada bersama Quran. Okay. Berkata Makhul, saya tafsir kan, Al-Quranu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Quran. Quran lebih perlukan kepada sunnah berbanding sunnah kepada Al-Quran. Sunnah datang kedudukan dia melalui Al-Quran. Macam apa layaknya kita mesti rujuk sunnah tu adalah kerana Al-Quran suruh. Macam ayat 44 surah An-Nahl tadi. Tapi untuk memahami Al-Quran lagi, perlu kepada sunnah. Tak boleh orang kata saya nak faham Quran ikut diri sendiri. Maka tak nak ikut sunnah, maka masalah. Berkata Ibn Abdul Bar, yang mati tahun 463 Hijrah, yang dimaksudkan dengan kata-kata tadi oleh Makhul tadi adalah, dia kata, yuridu annaha taqdi alaihi. Maksud dia adalah sunnah ni memutuskan terhadap Quran. Untuk jelaskan apa Quran nak, yang menjadi penjelas adalah sunnah. Okey. Tubayyinu muradaha, dijelaskan akan kehendak Quran. Al-murada minhu. Wa hadha nahu, ini seumpama qaulihim, kata-kata mereka, tarakal kitabu mawdi ahli sunnati, dikosongkan kitab satu ruang untuk sunnah masuk. Maka bila awak kata aqimus solah, awak takkan faham.
solah mana satu. Kan solah maksud dia apa? Doa pun betul. Kan kata anak, kita ada anak kita. Dah solat? Dah. Bila? Baru tadi. Mana? Ya Allah, ya Allah. Kan? Ikut bahasa betul kan? Ikut bahasa betul. Tapi bukan itu cara dia. So basically bila kita macam itu, mana untuk faham apa itu solat. Dan sunnah memang dibiarkan ruang pada Quran tadi untuk masuk sunnah. Kemudian dia kata watarakatis sunnah tu maudi'an lirra'i. Dan sunnah pula tinggalkan ruang untuk kita fikir, banding, bahaskan, bincangkan, tengok hadis tadi bergabung atau tidak. Itu maksud dia. Untuk pendapat, boleh. Untuk kita fahami hadis, kita gunakan akal kita. Untuk tengok mana nak gabungkan. Itu maksud tadi. Adapun Quran tinggalkan ruang untuk sunnah, bukan akal kita. Quran tinggalkan ruang untuk sunnah masuk. Baik, berkata Imam Asyuti yang mati tahun 911 Hijrah, dan hasilnya adalah walhasilu anna makna ihtiyajul Quran ila sunnati, dan hasilnya keputusan dia adalah makna keperluan Quran kepada sunnah annahu bayinatun lahu, bahawa sunnah ni penjelas bagi Al-Quran, mufassilatun li mujmalatihi, dia adalah penjelas bagi simpulan-simpulan atau rumusan-rumusan dalam Al-Quran. Okey. Lianna fihi law jazat kunuzan tahtaju ila man ya'rifu khafaya wa khabayaha fayubarriruha. Kerana kalaulah kita katakan Quran ni ada, dalam dia ada harta khazanah, simpanan, ada simpanan, maka dia perlukan kepada siapa yang akan mengeluarkan dan mendedahkan akan simpanan tersebut. Perlu. Sebab kita tak tahu, kita tak kenal apakah benda berkenaan. Dan siapa paling kenal tajuk dia? Mestilah Nabi SAW. Takkanlah kita lah kan, lepas berselawat 1000 kali, lepas beramal di Gunung Jerai, duduk di dalam laut, kan, betapa bla bla bla, kita dapat itu masalah. Sebab Nabi lah, takkan awak nak bandingkan guru awak dengan Nabi. Yang ini masalah masyarakat kita ni, takdis yang dahsyat kepada guru tadi, melampaui sampai lupakan Nabi punya kedudukan. Dia tak nampak Nabi sebagai punca utama untuk ilmu agama. Nampak guru dia. Hormat guru awak betul, tapi guru awak tak standing Abu Bakar pun. Tak standing Abu Hurairah pun. Kalau kita ada guru kita tak standing para sahabat pun. Apatah lagi nak banding dengan Nabi SAW. Lepas tu bila orang kata hormat ulama', kita tanya balik, ulama' mana awak maksudkan? Ulama' Nusantara. Kita hormatlah, tapi takkan mengatasi hormat pada para sahabat. Tak boleh kita tanya, yelah sahabat Nabi cakap, tapi sahabat tak betul. Guru saya betul. Masalah lah. Ni rosak. Agama rosak sebab macam tu. Okey. Dan dia kata, wadhalika huwal manzilu, huwal munazzalu alaihi. Dan itulah yang diturunkan ke atas Nabi SAW. Wahwa makna kaunus sunnati qadiyatun alaihi. Maksud dia pengertian sunnah pemutus atau penentu bagi apa ke atas Al-Quran. Walaisal Quran mubayyinan li sunnati, dan Quran bukan penjelas bagi sunnah. Quran bukan penjelas bagi sunnah. Dan tidak wala qadiyan alaihi, dan tidak memutuskan terhadap sunnah. So Quran datang rumusan kan, dia kata li'annaha bayyinatun binafsiha, kerana ia sunnah ni tadi dia jelas dengan sendirinya. Idlam tasil ila hadil Quran fil ijazi wal ijaz, kerana sunnah ni tidak mencapai kedudukan Quran dari segi kemukjizatan dan keringkasan. Ringkasnya Quran itu, mukjizatnya Quran itu, sunnah tak pernah sampai. Okey. Kerana apa? Kerana sunnah ni syarhun lahu, penjelas atau penerang bagi Al-Quran. Wa sya'nu syarhi, dan keadaan penerang, an yakuna awdah, dia mesti dah lebih nyata, wa abyan, lebih terang, wa absat, lebih ringkas, minal syuru' bilal masyhur, daripada yang diterangkan. Kalau kan gelap, kita ada torchlight, mesti torchlight lebih terang daripada kegelapan. Kalau dia kata kita tengah siang, matahari ada, torchlight ada buat apa? Dan kita hanya menggunakan penjelas tadi kepada yang untuk menerangkan. So dia tak perlu pada penerangan. Sebab tu Quran dikatakan perlu pada sunnah. Masuk keperluan tadilah untuk memahami Quran, anda perlu kepada sunnah Nabi SAW.